bantuan teknologi untuk kerana kekurangan manusia tu sekarang boleh nampak sedang berlaku, kan? Oh shit, kau tengok tadi motor tu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Jom kita buat 30 minit video daripada ni Bukit Gasing misalnya, dekat PJ. Kita pergi ke Pavilion KL Bukit Bintang. Kita akan menggunakan autopilot sebanyak mungkin. So dia kata dalam 33 minit lah daripada sini. So kita just follow je apa recommendation dia, guna jalan mana. I just tekan brake untuk auto shift. Dia tahu saya nak ke depan. Okay, so nampak gaya macam dia pakai highway NPE. Kita akan guna sebanyak mungkin autopilot kat jalan biasa. And lagi satu, kita akan sebanyak mungkin guna navigation on autopilot, NOA, kalau dekat highway. I think dia suruh masuk ke kanan. Jom try masuk kanan. Okay, tadi ada masalah storage iPhone. So sekarang dah clearkan. Saya turun daripada Bukit Gasing tadi, dekat Caltex Section 6 PJ. Okay, anyway, let's go. Mari kita pergi. Macam biasa, guna autopilot sebanyak mungkin. Okay, ni best. Ada lincongan di hadapan. Okay, so far dia corner tapi tengok. Tak boleh. Siap dapat the red steering of death just now. Okay, tak apa, cuba lagi sampai berjaya. Go. Okay, so ikut. Wow, very heartbreaking kat situ, sebab kereta depan stop. Ada something happening kat situ. Ada polis tutup jalan, lepas tu ada kamera. Oh, ada event basikal. Nampak tak event basikal? Even dalam vision pun tunjuk basikal. Ada event basikal sedang berlangsung di area PJ ni. Road bike, nampak gaya. So banyak gila lah MPPJ, polis trafik, gedebak-gedebuk, yang penganjur ada kat situ. So saya takkan tekan pedal accelerator untuk apa ni, untuk mengelakkan dia brake mengejut bila ada motor lalu. Tapi dalam kamera memang susah. Saya tengok sebelum ni susah nak nampak dia brake mengejut tu, pasal dia cepat tau brake mengejut tu. Dia brake, lepas tu lepas. So dalam kamera tak nampak sangat dia. Tapi kalau tengok dengan kalau duduk dalam kereta, memang terasa lah yang brake mengejut bila motor splitting lane depan kereta saya, daripada tepi kan, daripada tepi kiri, tepi kanan ataupun tepi kiri, dia split ke depan. Memang. So ni nampak gaya macam jalan depan ni tutup, tapi ke depan boleh lagi. For your information, I on chill mode so nak kurangkan the impact of acceleration tu bila dia accelerate terlalu laju kan. Okay, so far dia dapat manage lalu lane tu tanpa drama. Right. Okay, depan ni ada traffic circle. Dia break sekejap bila nampak ada kereta daripada kanan nak keluar tadi. So itu pun bit tak selesa lah. Ada yang bising dalam grup Tesla Teh Tarik Crew. Dia kata kenapa pakai autopilot dekat city. Why not? Why not? Sebab saya ada Model 3 yang ada FXD. So ada function yang dia tak bagi pakai, dia akan lock ikut region. So yang function ni memang dia tak lock. Untuk city boleh guna. So kita tak ada FSD nak buktikan yang FSD ni hebat dan mantap. Pun tak tahu dia hebat ke mantap, sebab kita tak ada pun. So tak dapat nak eksperimen, tak dapat nak test. Kita ada ni je, ini je option yang ada. Ni nak langgar roundabout, tak boleh kan. So bukan saya tak tahu perbezaan FSD, perbezaan autopilot, perbezaan EAP, Enhanced Autopilot, perbezaan Navigation Autopilot, semua saya tahu.
just nak share dengan para penonton Eco Mode Passion. Okey, apa yang ada sekarang? Yang sekarang ni ada EAP, ada Enhanced Autopilot, ada Navigation and Autopilot, NOA, ada Autopilot Basic. So benda tu boleh pakai kat mana-mana kan. Dia selagi kita boleh on, maknanya boleh pakai lah. Cuma selesa tak selesa nak pakai tu kan, itu hak individu masing-masing. The reason is to discuss about the strengths and weaknesses of Autopilot Basic dengan Enhanced Autopilot yang boleh digunakan di negara kita sekarang ni. Tu dua benda je yang boleh digunakan kat sini. Basic Autopilot yang boleh pakai kat Malaysia. So why not I record this and show you the strengths and the weaknesses of Autopilot and Enhanced Autopilot in Malaysia. Why not? Alamak, kamera jadi gila. Dia pusing-pusing. Oi, kamera jadi gila. Kejap Bila masuk MPE sebenarnya yang paling tepi sekali, tapi dia tak ambil yang paling tepi sekali. So sekarang nak kena himpit balik slowly masuk NPE. Interruption, so intervention boleh kira lah tadi berapa. Alah kereta ni aduh. Okay, never mind. Entering highway. Kita tengok sekarang ni kita masuk on ramp ramp ke NPE. Okay, now exit ramp. Boleh tak exit? Sempat ke tak? Macam tak sempat. Aduh, wow, last minute dia exit sebab ada motor 2 biji tu. Fuh. Okay. Now dekat highway. Buat masa ni autopilot atau navigation on autopilot tak boleh nak deal toll booth. Highway ni tak register ke untuk EAP? Sebab kalau ada EAP, dia akan cakap approaching toll booth kan. Lepas tu dia count down berapa meter untuk dia disable EAP, masuk balik ke autopilot. Tapi ni masih autopilot je ni. Biru je autopilot. Kenapa tak ada EAP? Highway ni bukan highway ke? Aduh, tak apalah. Tengoklah queue dekat tol. Orang Malaysia ni dah dibiasakan diri untuk masuk traffic jam dengan membayar kan. Bayar untuk masuk jam, bayar untuk layan traffic jam. So sekarang anda sendiri saksikan macam mana dia tak tahu mana nak pergi. So dia bawa slow gila. Sebab dia tak boleh nak navigate ke dalam toll booth, lane toll booth. So saya berhati-hatilah sini. Tengok saya bagi dia peluang. Apa benda ni woi? Nak langgar kereta tu ke? Aduh. So saya break Woi lori. Oi. Uish, tak boleh bro. Yang tu external factor. Lori tu nak masuk lane kita, tapi mentang-mentang dia besar, dia buat macam nak langgar kita. Tu tak ada apa lah kan. Kalau third party punya attitude, driving attitude macam tu, so kita mengalah je lah kan. Okey, jom kita sambung. Sekarang patutnya nak ambil belah kiri. Aku tak nak pakai smart tunnel.
Kita nak naik SPE. Okay. Lalu Sungai Besi, jalan lama, jalan sebelah airport. Set speed to 80. Sekarang pun nampak EAP punya logo. Yang ni daripada hari tu missing, sekarang dah ada. Okay. Now bila dah ini available lah sepatutnya. Kalau tempat tu available. Okay. Auto lane change available. So sekarang just signal, then dia akan tukar lane. Okay. Ikut map this. Okay. Can you see the different, folks? This is EAP, Enhanced Autopilot punya function. Dia panggil NOA, Navigation on Autopilot. Ingat tak saya cakap hari tu, last video, kalau single line kurus is NOA, Navigation on Autopilot. Kalau single line gemuk, that is supervised full self driving. Belum lagi available dekat Malaysia. Okay. Dia suruh lane change, tapi aku tak nak, kan. Tu cara dia recommend lane change. Dia akan visualize the car untuk tukar lane tu. Lepas tu kita kena signal lah. Kita signal, dia akan cuba tukar lane. Tengok saya buat. Kalau tak ada kereta, okay, dia tukar lane. Right. So yeah. Dah off dah. Sebab dah end of highway Sungai Besi. So dia off Navigation on Autopilot, NOA. Tak boleh. Auto lane change dah tak menyala. So kena buat manual change, intervention. Kita tukar lane manually. Dan kita on balik. Okay, kalau korang nampak, tak tahu korang nampak tak kat jalan, kan, dia punya lane marker dia, lane marking dia tak adalah sempurna sangat. So disebabkan tu, the effect autopilot punya pemanduan kalau lane tak sempurna. Walaupun ada lead car kat depan, kalau korang nampak line kiri kanan ni bergoyang-goyang kan, hara, itu memang basically autopilot tengah struggling nak cari lane lah. Kalau dia straight je, maknanya dia dah projected dah dalam dia punya vision dia yang inilah lane yang saya akan gunakan untuk memandu ke hadapan. Right? Itu cara dia, cara algoritma dia lah, cara autopilot ni berfungsi. Okay, now lane tu akan sengit ke kanan sikit. Ya. Okay, kita dah masuk almost the heart of KL city centre lah kan. Ini atas ni bulatan nak pergi ke jalan Lok Yu ke Ceras. Okay. Tu ada break sikit. Dalam video memang tak perasan. So ni consider slow moving traffic. Tapi motor tak banyak hari ni. Maybe weekend, Saturday, yang banyak bawa motor tu dia naik kereta lah dan keluar dengan family. Brake. Ada brake jerks. Patut kira brake jerk pun bagus juga. Teruknya brake jerk ni. Teruk. Kan? Teruk.
Tapi korang fikir lah, kalau kau beli kereta mahal-mahal, kau nak pakai ADAS masa jam lah kan. Jadi kalau masa jam kita pakai ADAS tu, dia motor lalu sikit je, bukan motor tu nak langgar kita pun, tapi dia brake jerking, dia terperanjat bila motor lalu sebelah. Improve kan lah. Kita beli kot enhanced autopilot, kita beli kot kereta basic yang ada basic autopilot kan. Tak ada lah minta function macam FSD, tapi oi, macam nak langgar motor. Oh shit, I have to brake because it doesn't seems to stop for that bike. Itu bukti yang jelas tu. Okay, I dah record dalam dashcam clip. Nanti kita tengok dashcam clip ni punya recording. Dia just nak redah motor tu tadi. Tu kadang-kadang nerve wracking lah. So sebab itu orang yang tak biasa dengan autopilot, pakai kat highway je lah, jangan pakai dekat city driving, okay? And your action, you are responsible for all your action. Anda bertanggungjawab kepada apa yang anda lakukan. Okay, ni kawasan public. Don't play fool with other people's life and other people's harta benda. So kita kena hormat benda tu. Okay, kalau nampak navigation tu dah merah menyala, so maknanya from slow moving traffic dah jadi heavy traffic sampai stop and go lah. Now dah macam starting to entering the stop and go traffic, because kita dah nak masuk the heart of Kuala Lumpur. Our target simple je, Pavilion KL Bukit Bintang entrance, itu je kan. So walaupun chill mode, tapi bila dia accelerate, bila dia memulakan kereta daripada stop tu, agak agresif. Dia macam tekan terlalu laju. Ada orang kata kurangkan maximum speed. Sometimes it works, sometimes not, tapi okay lah. Normally it works kan. Jangan letak tinggi sangat. Okay, letak 15. 15 maknanya kalau dia accelerate pun dia boleh pergi maksimum 15 je. So dia tak boleh accelerate terlalu laju lah kan. Tapi daripada kosong nak ke 15 tu pun dia tekan juga. Itu sifat-sifat autopilot yang saya rasa can be improved. There's a huge room for improvement. Perasan tak ada button NOA tadi, navigation on autopilot, dah hilang. Sebab ini bukan highway yang membolehkan kita menggunakan NOA, navigation on autopilot. Noah. Ni ada kereta daripada kiri nak masuk kan, tapi dia brake jerk untuk bagi dia masuk sampai stop. Bila dia stop, orang Malaysia akan take advantage lah. Nampak? Bila kereta ni yield, bagi peluang kat orang untuk tukar lane, bergebut-gebut lah, berpusu-pusu lah, orang akan tukar lane. Good or bad, it's up to you to decide lah. Dia yield, dia bagi peluang orang masuk lane kita. So adakah itu perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik? I think benda tu bergantung pada persepsi masing-masing. Ada yang kata bagus sebab dia bagi orang ruang untuk tukar lane. Orang tu dah signal, bagi je lah. Ada yang kata tak bagus, kata maybe to me it's a bit selfish lah. Kalau orang tu nak tukar lane, dia dah signal, kita tak bagi dia ruang untuk masuk lane kita. To me. To you maybe it's different. To you kata
dangerous to for the car behind you kan. Kalau you brake jerk macam tu, brake sudden brake, nanti kereta belakang tak sempat nak brake, dah kita tak nak orang rear ending belakang kita. Kalau kongsi pengalaman guna autopilot dekat highway, boring lah. Tak ada apa-apa kot. Bawa kat highway memang kacang putih lah kan. Boleh bawa kat highway pakai autopilot, boleh terlelap. Boleh terlelap. And bila kita terlelap, kalau kamera ni cover, micro slip tu dimaafkan sebab autopilot is driving the car kan kat highway. So tak ada drama. Sampai boleh terlelap pun alhamdulillah masih diselamatkan oleh kereta. So sampai tahap tu teknologi sekarang ni membantu kita. Bukan kita ignorance, tapi kita punya kelemahan tu, the gap of our weaknesses is being fulfilled by technology. So bantuan teknologi untuk kerana kekurangan manusia tu sekarang boleh nampak sedang berlaku kan. Oh shit, kau tengok tadi motor tu, tengok kena itu siap kan motor depan motor berapa baik kalau ni lupakan episod tu, tak ada benda. Yang ni dia brake, dia akan stop sebab dia tengok bas tu makan kita punya lane kan. Terlebih bas ni dia parking kat tepi, hazard light, makan lane. So dia tak boleh nak bypass kenderaan yang ambil ruang lane kita. Yang tu hanya FSD saja yang boleh membantu mengatasi kenderaan yang ambil lane kita, yang berhenti di tepi tapi dia makan kita punya lane. FSD je boleh mengatasinya, boleh memandu macam manusia memandu. So in my case, saya kena bawa manual lah, tepat macam tu. So ni kat sini, kalau dengar bunyi 3 kali tu tut tak boleh pakai autopilot. Kenapa? Boleh nampak lah kenapa. Sebab lane tak ada jalan depan ni. Lepas tu kiri kanan ada banyak kereta huru-hara, ada orang berjalan kiri kanan. So tak boleh lagi, belum ada proper lane lagi. So autopilot sebenarnya memang memerlukan lane marker kiri kanan. Orang melintas tapi sebenarnya merah, aku yang hijau. So tak apa, kita bagi dia lepas dulu. Sekarang boleh, sebab boleh nampak ada lane marker kat depan. Okay, now dah boleh on. Tapi lane ni amat berbahaya lah kalau ada kereta keluar daripada kanan. And jalan ni memang banyak gila kereta berhenti tepi. So tengok tak boleh, dia tak elak. So kena intervention lah. Okay, so ikut navigation so masuk sini. Okay,
tapi kena drive manually sebab autopilot tak boleh dihidupkan dengan auto steer, disebabkan oleh keadaan jalan yang tidak mempunyai lane marker yang jelas. Okey, sepanjang perjalanan tadi daripada sejak stop tu masih tak boleh guna autopilot lah. So I think setakat ni je lah video kita buat masa ni. So bila lane marking tak berapa mengizinkan, memang nak pakai autopilot tu tak boleh lah kan. So okey, ulasan sikit. So hari ni lagi banyak intervention berbanding dengan jalan pusat bandar Shah Alam. Masuk pusat bandar KL ni lagi pelik, ada macam-macam drama ni dengan motor main kamikaze. Aku tengah jalan ke depan tapi dia kamikaze nak langgar lalu depan kita. So very dangerous maneuver lah by that motorcyclist. Tapi apakan daya, kita tak boleh kawal orang lain punya perangai dalam memandu. Okey, dah nak masuk dalam jam ni. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa di episod lagi satu on autopilot ni. Pengakuan dan ulasan jujur mengenai penggunaan autopilot di Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat.